Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat korang review satu homestay di Sungai Besar. Ada vibe sawah padi di belakang depan korang ni. Okay. Dan ada vibe-vibe rumah kampung. Kat sini ada aktiviti outdoor. Lepas tu boleh mancing. Lepas tu boleh mandi kolam. Okay. Pastikan korang tengok video aku sampai habis. Let's go. Okay guys, lebih kurang lagi 10 minit kita akan sampai. Tengok pemandangan kiri kanan kita sawah padi. Okay, kita dah nak sampai. Lebih kurang lagi 5 minit. Okay guys, kita masuk kanan ni. Kita dah nak sampai. Okay. Turn right. Turn right. Okay. Untuk jambatan kecil ni. Parit. Jalan Parit 8.5 Barat. Straight ke dalam. Okey. Korang masuk kanan ni. Inilah dia. Terletak kayu Sungai Besar. Okey, ada nombor kat situ. Alright. You have arrived. Ada gazebo kat luar ni. Kita parking dulu. Okay guys, kita dah sampai. Ni tengok macam mana. Kita masuk. Betul-betul terletak kayu ni. Okey. Kita buka kipas. Okay guys, inilah dia terletak kayu. Okay, kau masuk je. Okay, inilah vibe orang panggil vibe kampung. Rumah kayu. Inilah ruang tamu dia. Okay, masuk je pintu. Sebelah kiri ni, nampak dia ada sediakan air mineral lah. Okay, 2 botol air mineral. Lepas tu ada kettle untuk masak air. Ada jug kosong ni lah, orang tengok buat air ke apa. Tisu roll. Lepas tu ada iron board. Okay, ada 2 plug kat sini. Tengok kat sini ada apa. Dalam ni ada strika dengan plastik sampah. Okay. Kat sini nampak korang boleh lah santai-santai. Okay, ada TV. Okay. Tengok. Ada remote TV kat sini. Okay, My TV. Okay. Lepas tu ada. Mana ada apa? Okay, just cupboard dia lah. Okay, TV cupboard. Ada ubat nyamuk kat bawah tu. Okay. Tengok view aku ada apa? View. Dekat ada apa? Buka sekejap. Tengok. Korang tengok POV korang. Sawah padi, babe. Style. Tengah menguning hijau. Okey. Tengok bilik dia. Okey, tanda arah kiblat pun ada dekat atas tu. Okey, nampak. Kipas. Okey. Kat luar ni dia kipas saja. Okey. Tengok. Kalau bilik dia pula. Inilah bilik dia. Satu katil queen. Okay. Ada aircon dan ada kipas juga. Okey, tengok tilam dia. Tingkap kat sini pun boleh tengok view sawah padi. Okey. Ada apa pula? Okey. Ada sejadah. Tuala disediakan juga. 1, 2. Okey. Ada hanger lah. Korang boleh gantung baju korang ke apa yang patut. Okey. Memang betul-betul buat kampung ni guys. Rumah kayu. Okay, kita tengok dia punya toilet.
kat sini ada cermin. Okey. Ini dia punya tandas. Tandas dia turun ke bawah. Okey. Hati-hati sikit. Turun ke bawah. Inilah tandas dia. Okey. Ada satu bangku jamban. Bidet. Lepas tu ada fix head shower dekat situ. Ada tingkap tu lah. Okey. Dekat sini. Sinki air. Okey. Okey. Inilah bilik dia. Okey. Dia dekat sini ada 4 unit. Okey. Ada 4 unit rumah kayu ni. Ada private pool juga dekat luar tu. Okey. So, korang rasa macam mana? Boleh go tak boleh go? Cuaca luar ni panas, sedap mandi ni. Anak aku pun nak tahu abang tu nak cuba dia punya kolam. Jom kita cuba. Let's go. So, kat luar ni ada apa? Okay, kat sini korang ada pot OOTD. Ni ada dia punya orang panggil apa? Buaian kayu ni. Nampak? Vibe sawah padi. Sini ada pot barbecue sebelah kanan aku ni. Ada pool, okey. 2 kolam kecil ni, okey. So, ada barbecue kat sini, korang boleh buat barbecue semua lah. Kat sini disediakan apa? Tempat basuh tangan semua, dapur grill ni. Okey, tapi kena sediakan sendirilah arang dengan fire starter. Tak disediakan. Okey, tapi tak apa, tak ada masalah. Boleh bawa. Ada dapur kat sini. Tengok. Okey, tengok. Dapur gas semua lengkap ada kat sini. Okey. Nak masak ke apa ke boleh lah. Alright. Tengok belah sana ada apa. Okay. Nah, sini ni ada gazebo. Okay. Sana ni nampak ada 1, 2, 3, 4. 4 unit rumah. Okay. Jadi semua sama je lah design. Semua view sawah padi. Okay. Kat tengah ni pun ada gazebo satu. Nampak? Okay guys. Jadi tengok kat sini boleh buat apa? Oi, boleh buat basikal. Ada kolam mancing lah kat belakang. Memang ada kolam mancing. Jom kita tengok. So for those yang suka mancing, jom kita tengok kolam mancing dia. Macam mana rupa? Okay, kat sini kau boleh chill-chill lepak kat atas ni. Kita naik atas ni dulu tengok. Sini ni. Aduh, orang cakap dia baru buat benda ni. Kau boleh view. Nampak? Kau nak view sunset ke apa kat sini, nampak? Nampak? Tinggi tu kat atas ni. View sawah padi. Dan kolam ni. Ni nampak? Ada kursi malas. Kursi healing kat sini kau boleh duduk. Nampak? Buka kursi ni. Santai-santai. Tengok sunset kat sini. Nampak? Menarik guys. Kita try tengok kolam dia pula. Jom. Jom kita tengok kolam dia. Okay. Kat sini ada satu lagi gazebo. Kau boleh lepak-lepak, chill-chill. Ini kalau buat family day ni menarik guys. Okay. Wah. Ada kursi, duduk. Ni tu lah bangku-bangku untuk mancing. Okay. So, korang nak mancing, sediakan umpan dan joran sendiri. Bolehlah santai-santai duduk sini kan. Tengok air dia. Tenang-tenang macam ni. Nampak? Okay. Aku nak cuba dia punya kolam pula. Jom kita tengok. Anak aku dah bising-bising nak mandi tu. Jom. Actually, owner homestay ni ada cakap dengan aku. Dan dia buat satu lagi dapur untuk barbecue kat belakang ni.
Tengah buat lah actually. Okay. Tapi dah macam dah nak siap lah. I think. Nampak. Ada peti ais. Okay, hampir siap dah lah. Dapur, nampak. Ada tempat sinki. Barbecue pit. Okay ni, Hasbi Furniture. Menarik. Malam kan kita boleh buat barbecue lah. Tapi bukan kat sini. Dekat sebelah sana. Okay. Actually parking, kau boleh parking dalam compound ni. Parking percuma. Okay. Jom kita tengok. Dia punya kolam pula. Let's go. Okay guys, malam ni aku nak barbecue. Okay. So Arang actually dengan Faisal dia ada provide kat sini. Kau tengok kat tong kat belakang tu. So jom kita nyalakan api dulu. Okay guys. Ambil sikit aroma dia. Jadi kita start bakar. Alright. Guys, ambil bau dia guys. Mantap ni. Balik ni, balik mana? Hidup lagi ayamnya. Balik-balikkan. Macam nampaknya gayanya ayam macam nak masak. Okey. Rasat ni, babe. Terbaik. Alamak. Hotdog. Lepas kita tambah hotdog, kita buat daging pula. Layan ni, babe. Australian beef. Terbaik. Okay guys. So inilah hasil dia. Ayam, ada daging, okay. Hotdog. Lepas tu ada nasi goreng Cina. Magic ada nasi goreng Cina. Lepas tu ada teh o panas. Tengok. Mari kita jamah selera. Lego tak lego? Ada ni hotdog ni kita try dulu. Mantap guys. Baik punya pelapan. Tak dulu. Ambil dia punya daging. Juicy. Terbaik. Okay guys.
Aku nak try dia punya kolam mancing. Kita tengok boleh go tak boleh go. Atau ada rezeki hari ni bawa balik seekor 2 pun jadilah. Berangan. Jom. Okay guys, nampak gayanya kita dah sampai penghujung. Okay, so korang rasa macam mana tempat ni? Boleh go tak boleh go? Boleh memancing kat sini, boleh berbasikal. Kau boleh lari kat bentas padi tu, okay, batas padi. Lepas tu of course dia ada kolam, okay, kids friendly pool. Lepas tu ada barbecue lah. Okay, sesuai lah untuk family gathering ke, reunion ke. Harga bermula RM200 semalaman. Kat sini ada 4 unit, okay, 1, 2, 3, 4. Okay, kat belakang tu ada kolam lah. Okay, kalau korang suka video review homestay macam ni, tinggal komen di bawah. Jumpa lagi di video akan datang. Peace. Assalamualaikum.